Hai, Assalamualaikum geng. Ini macam pak lah dah untuk potong wajah ni tukar ke warna lain geng. Hidup minta macam mana pak tiga dak dah. Ini macam pak lah terus dah. Hok mana-mana tak follow tu boleh follow, boleh like, boleh share lu dah. Lah ni siap dah belakang kita masuk chat dia. Lah ni proses untuk masuk per lah. Per dia ni supaya macam ayat marilah. Kod dia adalah AK994 dah. Comel geng per dia ni. Macam biasa geng, kita akan baca dulu per dia ni mengikut sukatan yang betul. Siap dah kita baca capu tina gapo tu. Kita proses untuk masuk dalam bekas peregang lah geng. Lepas tu kita akan pakai napis takut masuk abu-abu belakang. Jadi siap dah belakang gini. Kita proses untuk masuk per dia pula geng. Untuk per dia ni geng, dia kena main peranan juga geng dah. Kalau kata atas bumbung tu geng kena sembuh 3 lapis di pintu tu geng kena sembuh molek geng. Sebabnya kalau per tu situ geng masuk 2 lapis sini masuk 3 lapis akan jadi takut masalah. You nampak sini tebal, sini halus, sini cerah, situ gelap. Jadi main peranan jugalah per dia ni geng. Sebabnya kita suruh nampak terata molek geng dah. Untuk per ni kena tengok atas keadaan kita terang masuk 2 lapis dulu. Kalau kata comel 2 lapis kita hold lah, kita stop. Kalau kata berasa boleh lagi 1 lapis kita masuk 1 lapis lagi, akan jadi 3 lapis geng dah. Bergantung atas tengok keadaan dengan tengok color body kereta tu lah setara mana barang dah. Per ni payah juga kan dah. Okey, alhamdulillah geng, siap dah kita masuk per dia. Lalu ni kita proses pula untuk baca clear code dia pula kan dah. Untuk clear code dia ni geng, kita akan pakai jenama kelas urik high solid kan dah. Kalau dia kelas urik geng, belakang dia itu high solid pula memang padu lah geng dengan ketahanan dia, ketebalan dia, dengan kilat dia. Tak boleh buat bincang. Okey geng, alhamdulillah siap dah kalau kita baca clear code dia geng. Dan proses untuk masuk clear code pula lah. Okey geng, untuk clear ni geng kita akan masuk sebanyak 3 lapis geng dah. Untuk clear code dia ni pula geng, kita pakai jenama kelas urik apa geng supaya macam ayat saat ni lah. Memang betul-betul terpadu, memang terjahat, tergila geng. Memang kelas urik ni macam cermin lah geng. Kalau kata isteri geng ni tak ada nak make up dah atas rumah, boleh tilik di body kereta je geng. Macam cermin sebutir-butir geng. Lepas tu untuk clear pula geng, tak kira geng main sembuh bumper saja ko, bonet saja ko, tukar color ko, cat raya ko, memang kita akan sembuh sebanyak 3 lapis ke atas untuk clear coat juga dah. Okey geng, alhamdulillah siap dah kita masuk cat clear coat per dia geng dah. Setara mana geng? Geng boleh lihat sendiri geng. Berai molek geng. Ni kita tidak polish lagi ni geng. Kalau dia polish geng. Tak apa geng, saksikan, stay tune ya, tengok sampai habis. Kita tengok setara mana wajah ni tukar warna ni geng. Setara warna bagai geng. Ni kita akan jemur dulu dalam masa 2-3-4 hari biar betul-betul dia solid, dia kering, baru kita start pula proses untuk polish dan pasal bagai lah. Sambil-sambil tu geng, kita akan sembuh dulu barang-barang halus dia lah, seperti macam bumper, set mirror dan skirt apa dan bagai lain lagi lah. Deh. Okey geng, alhamdulillah siap dah kita sembuh barang-barang halus dia ni geng. Kita akan jemur dulu barang halus ni. Sambil-sambil kita tunggu barang halus ni kering, kita nak pasal geng. Kita proses untuk pasal pula di body kereta dia lah. Muka body kering molek belakang dah kita jemur. Macam barang-barang dia ni hok mana kita cabut, kita akan pasal balik geng. Di bengkel jadi spray geng, sebesar-besar barang, sekecil-kecil barang geng, kita akan pasal terus. Kita akan buka terus. Lagu tu di perangan di bengkel jadi spray geng dah. Bukan kata kita pakai tepek dak geng. Sebabnya kita tak siwi kena sikit pun geng. Benda tu boleh cabut, kita akan cabut. Lepas tu kita akan pasal balik lah. Mana-mana pak-pak boleh tukar tu, owner akan beli, kita pun tukar balik yang baru. Situ duduk geng, luncur. Okey geng, alhamdulillah siap dah kalau kita pasal pak-pak mana boleh pasal saat ni. Lalu ni proses pula untuk polish lah geng. Okey geng, untuk polish ni geng, kalau di bengkel jadi spray geng, kita akan buat 3 step geng dah. Step pertama ni geng, kita akan pakai ubat paling kasar sekali. Step kedua pula geng, kita pakai ubat sederhana kasar. Step ketiga pula ni kita akan pakai ubat paling halus sekali geng. Untuk 3 step ni geng, kita akan pakai spam berliner belakang dah. Okey geng, alhamdulillah siap belakang dah kita polish sebanyak 3 step. Lalu ni kita proses untuk finishing lah geng, kita basuh pula geng. Geng boleh tengok lah dalam kereta abang potong wajah ni geng. Memang barai teruk geng. Macam pisang mat. Apa tu ni lihat, tak apa, kita akan basuh satu persatu geng. Geng tengok ni satu produk Pushumat tunjuk geng. Memang gila geng. Macam jemur nyamuk geng, tapi bukan jemur nyamuk ni. Dia fungsi dia ni geng untuk hilang habis daki-daki di seat. Lepas tu dia bang wangi. Lepas tu sekali lagi dia akan kilat lah di dashboard apa. Geng tunggu lihat, barang ni tak ada orang pakai lagi kita je pakai baru. Lepas tu macam biasa geng, kita akan vacuum dulu geng, buang habis apa ada pasir-pasir, batu-batu kecil-kecilan. Siap belakang tu geng. Lepas tu kita akan cuci lah di celah-celah retah pintu dia tu. Lepas tu di lubang ekong apa, kita lap balik belakang. Luar ni macam biasa lah geng, kita akan basuh balik, buang habis apa ubat-ubat polis tu semua geng.
Geng tunggu lihat lah. Tengok hasil dia setengah mana. Stay tune. Tengok siapa habis. Finishing lah dia pula ni geng. Luncur. Okey. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah. Ni lah hasil dia. Pahaman kita basuh dengan lak seperti body saat ni. Setahu mana geng? Kita pakai produk kita yang baru tu yang tak ada orang pakai lagi. Setahu mana geng? Memang TikTok lah. Memang geng. Tahu mana geng? Tak boleh bawa bincang memang cantik lah. Macam kereta baru. Tapi buat semua bukan nak cerita pasal basuh kereta geng. Ni pasal mana nak cerita. Ni sebelum dia merata di bengkel kita lah geng. Dia boleh lihat sendiri lah. Memang barai teruk lah. Pisang mat. Dengan semin tebal apa. Lepas tu body kita fitting balik. Kita ketuk balik. Tarik balik body. Memang padu lah geng. Tak apa geng. Ni lah hasil dia. Apa dia buat di bengkel jadi spray geng. Setahu mana geng. Padu tak padu ni geng. Apa stay tune. Tengok sampai habis video proton wajah ni tukar warna geng. Luncur. Wow. Setahu mana geng? Padu tak padu ni? Abang proton wajah main ke bengkel peti spray untuk tukar warna lain geng. Gila lah siut. Terjahat, tergila. Memang padu, memang geng mana saya abang-abang wajah tu sila hadir seluruh Malaysia. Tengok setahu mana bagai. Kalau kata cantik, padu, lawa, tolong like, tolong follow, tolong share. Lepas tu mana-mana tidak tak rajin lagi follow, boleh follow dalam rumah biru dan rumah hitam lah, TikTok dengan Facebook geng. Posyaman tak makan nasi pun tak apa geng. Kalau kata boleh setahun ni bagai geng gila geng, memang terjahat. Wadah ni kalau kata balik, bini kata abang tak payah tidur dengan saya lah malam ni, abang tidur luar. Tak apa lagi yang boleh tidur dalam kereta. Kalau boleh setahun ni bagai kereta geng. Posyaman mana ucap terima kasih banyak ke abang proton wajah ni telah percaya perkhidmatan kami. Yang mana-mana nak buat macam abang proton wajah ni ke, nak coating lapu ke, nak semburing sahaja ke, pitu sahaja ke, bumper saja, tak ada masalah. Boleh ambil nombor di bio. Assalamualaikum.